Sudan, saya nak tanya, Mitra ni daripada dulu, Mhm. few years, if you go back few years down, few years backward, Yeah. uh, dia sejak daripada awal, Mitra ni bermasalah. Okay. Kalau Sudan ingat, saya pernah dengar dan membaca mengenai satu isu dalam Mitra ni, di mana laptop dibeli, laptop second hand Yeah. yang telah digunakan dibeli dengan harga yang murah. Mhm. Tak tahulah mereka berapa mereka bayar kan. Mhm. Dibeli dan diberikan kepada pelajar-pelajar daripada kaum India. You ada duit 100 juta, kenapa tak beli laptop baru bagi pada pelajar? And sejauh manakah laptop-laptop lama ataupun second hand laptop ni boleh digunakan oleh pelajar-pelajar? Laptop tu actually is another major scam untuk masyarakat India. Dan you tahu tak, laptop yang mereka berikan pada waktu itu sebenarnya laptop yang dalam Shopee mereka jual pada harga RM70. Laptop kokak I call it. Okay? Laptop ni bila dihantar ke seluruh sekolah Dia dibeli dengan harga berapa harga? Sudah tahu. mereka cakap dalam harga 500 lebih. 500 lebih lah. So harga laptop, katakan mengikut apa yang Sudan kata, laptop tu dijual di online harga RM70. 70, 80 Katakan ringgit. RM100 lah. RM100. Okay. Tapi dia beli dengan RM500. Mm-mm. 4 kali ganda dia. Dia cakap ini maintenance lah, apalah, what not lah kan. Licensing lah. Faham-faham je lah. Okey. Kata-kata tu kan. Okey. So mereka beli pada harga tu, mereka bawa ke sekolah-sekolah Tamil. Bila mereka bawa ke sekolah Tamil, hari pertama mereka gunakan, banyak laptop tak boleh diguna. Waktu tu pun sekali. And even then we spoke about it. Cakap Ini kejadian zaman siapa? ini kejadian zaman Ramanan. Ah. Dia jadi pengarah Mitra. In the first year, mereka Madani mula berkuasa. Okey. Yeah. At that time, we thought, dia cakap tak, laptop ni bagus. Good. Everything is perfect. So adakah isu ni disiasat oleh SPRM? They say mereka tengah siasat sekarang ni lah. Tetapi brother, laptop ni, hari ini, sebab saya memang nak investigate this issue further, I made an open declaration. Siapa yang ada laptop ni, siapa yang boleh bawakan, please come back and tell me this laptop is tengah boleh digunakan. You won't believe it. Nobody came. I couldn't find one working laptop yang digunakan.